Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan hari Isnin yang pertama menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke surat 126, iaitu isu tentang istiwa. Jadi Ustaz Mahathir masukkan tajuk ini dalam kitab Kekeliruan Umat kerana terutamanya tahun-tahun kebelakangan ini telah dimasukkan kekeliruan ini dalam fikiran umat Islam yang selama ini kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza dengan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berada dalam dimensi makhluk, tidak berada di atas makhluk, di bawah makhluk, di tepi makhluk, di depan atau di belakang makhluk. Kerana Allah Taala bukan makhluk. Allah Taala Khaliq. Kita belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kebelakangan ini datang umat Islam sendiri. Mungkin sebahagiannya kembali daripada belajar di Timur Tengah, lalu membawa satu kefahaman yang mereka dakwa, mereka dasarkan kepada ayat Al-Quran. Jadi dia kata, berdasarkan ayat suci Al-Quran, akidah yang sebenar bukanlah bahawa Allah Ta'ala itu wujud tidak bertempat. Itu tak betul, kata dia. Bahkan ada yang sampai mendakwa, kalau kita tu mengatakan Allah wujud tanpa bertempat, berarti kita kata Allah tak wujud. Macam tu ya, yang mereka dakwa. Habis yang sebenar macam mana? Yang sebenar kata mereka, akidah yang betul adalah kita kena yakin Allah wujud dan tempat Allah adalah di atas arash. Arash
Di situlah tempat Allah Ta'ala. Cuma macam mana Allah bertempat di situ, kata mereka tu, kita tak tahulah. Yang penting kita kena yakin Allah bertempat di situ. Dan mereka mendakwa bahawa kefahaman itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Jadi antaranya adalah mereka mendasarikan apa yang mereka dakwa itu kepada ayat 5 surah Taha, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang istiwa di atas arasy. Jadi mereka faham istiwa tu berarti duduk ataupun menetap, ya. Al-julus ataupun istiqrar, Allah menetap di atas arasy. Jadi kita jadi keliru. Selama ni kita faham tidak demikian. Kita faham Allah mustahil bertempat pada makhluk, arasy makhluk. Yang itu tak ada khilaf. Kalau ada orang yang sampai mendakwa arasy bukan makhluk, berarti syirik. Kerana yang bukan makhluk hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat Allah. Mungkin hati-hati ya, baru ni ustaz kita pun tergelincir terang. Dia kata ruh bukan makhluk. Mungkin ada sebahagian terperasan ya. Tapi saya difahamkan bila ditegur oleh kawan-kawan, dia kata dia mengakulah dia tersilap dan dia akan betulkan balik. Ruh makhluk yang selain daripada Allah, arasy, syurga, neraka, malaikat, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, makhluk. Yang bukan makhluk hanya Allah dan sifat Allah. Kerana sifat ni apa yang ada pada Allah. Makhluk ni maknanya diciptakan, benda baru. Bila sebut makhluk, maknanya dahulu tak wujud. Setelah Allah ciptakan, baru wujud. Itu makhluk. Maka yang selain dari Allah, ruh kah, jasad kah, atau apa sekalipun, itu adalah makhluk. Alhamdulillah lah ya. Ustaz berkenaan katanya dia tak ketegak lah, dan dia tak adalah nak mempertahankan yang dia tersilap. Kerana difahami daripada kata-kata dia itu, ruh itu adalah bukan makhluk. Tak boleh. Yang bukan makhluk hanya Allah saja. Jadi arasy makhluk. Bila kata arasy makhluk, automatik kita faham bahawa arasy satu masa dahulu tak wujud. Bila arasy wujud? Selepas Allah ciptakan. Kana Allah wala syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, adalah Allah Taala dan tak ada apa pun berserta dengan Allah. Tak ada arasy, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada. Hanya Allah saja. Jadi kita orang Islam mesti yakin bahawa sebelum ada arasy, Allah ada. Bukan maknanya bila ada arasy baru Allah ada. Tidak, mustahil. Maka wujud Allah Ta'ala tanpa arasy tu yakin, tidak boleh diragui, ya, bahawa Allah wujud tanpa arasy. Kemudian barulah Allah ciptakan arasy, ciptakan langit, bumi dan sebagainya. Maka setelah yakin bahawa Allah wujud tanpa arasy, maka mustahil lalu berubah Allah Ta'ala setelah Allah ciptakan arasy. Kalau dulu Allah wujud tanpa arasy, sekarang setelah ada arasy, berubah Allah itu jadi bertempat pula di atas arasy. Itu mustahil. Habis ni, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan istiwa atas arasy. Itu soalan dia. Apakah makna istiwa dalam firman Allah? Pertama saya nak clarify terlebih dahulu. Bimbang berlaku salah faham ya. Kerana memang pernah berlaku soalan, tak silap saya, pada 16 September 2020. Ketika itu saya berceramah, bukan berkuliah pun ya. Ceramah khas sempena Hari Malaysia. Betul kan 16 September? Betul kan? Di Melaka. Jadi oleh kerana ceramah bukan kuliah, AJK bagi tahu pada saya kiranya ceramah je lah Ustaz, tak adalah sesi soal jawab. Biasanya yang ada sesi soal jawab ni kuliah. Jadi saya kata okey, tak apa ya, ceramah je lah. Dah kata tak ada soal jawab, tak adalah. Kemudian ada dah geng-geng Wahabi je, luculah duk bahas benda baik. Bodoh Ahmad Albani.
Benda gaib itu benda yang wajib kita beriman. Apa pula lucu bila bahas benda gaib? Nak jadi kafir ke? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan benda gaib. Jadi kalau yang bodoh-bodoh dalam TikTok ni saya blok terus. Tak ada masa nak layan. Ada pula lucu bincang benda gaib. Sebab itulah Rasul belajar tauhid betul-betul. Dalam bab tauhid 3 topik utama. Pertama, ilahiyat, tentang ketuhanan. Lucu ke belajar tentang ilahiyat? Allah pun kita tak nampak, tapi kita bincang. Apa yang lucu? Kemudian nubuat, tentang kenabian. Nisbah pada kita yang tak hidup zaman Nabi ni pun, Nabi pun kita tak nampak, tapi kita dapat perkhabaran tentang kenabian Nabi SAW. Yang ketiga namanya sam'iyat. Benda-benda yang kita imani semata-mata kerana didengari perkhabaran daripada Nabi SAW. Sam'iyat ini juga dinamakan ghaibiyat, benda gaib. Apa yang lucu bincang benda gaib? Alam kubur benda gaib, alam barzakh benda gaib, as-sirat, al-mizan, ini semua benda gaib. Adakah lucu? Hati-hati ya, orang yang terpengaruh dengan fikrah Wahabi ni kadang-kadang pemikiran dia ada jadi macam orang kafir. Pemikiran dia, saya tak kata dia kafir, pemikiran dia tu macam orang kafir lah. Orang kafir kan dah cerita pasal syurga, neraka, heaven and hell, benda yang tak boleh nampak. Lucu. Memang orang ateis dia rasa lucu. Kita bincang tentang Tuhan, orang ateis rasa lucu. Orang yang percaya pada benda yang tak nampak, people who have invisible friends, dia kata. Orang-orang yang ada teman-teman yang tak boleh nampak, ini orang yang lucu, kata dia. Sama lah macam otak Wahabi bodoh. Nah, kan rasa sikit dengan Wahabi ni tak ada lembut sangat. Blok. Dan kalau kamu datang kuliah, datang nak dengar. Tak setuju, bawa hujah, bawa dalil kenapa tak setuju. Kalam ulama salaf mana yang menyokong pandangan kamu. Jangan buat komen-komen bodoh macam itu. Ada pula belajar benda baik tu lucu. Ya. Datang hujah kamu. Kamu tak setuju dengan apa yang kita terangkan, bawa ulama mana yang menyokong pandangan kamu. Baru betul. Jadi kita nak bincang tentang mana ayat Quran. Ada pula kamu kata lucu. Kamu kena faham Ar-Rahman al-Shistawa ni apa perbincangan dia. Jadi kembali pada kisah tadi. Bila saya dah maklumkan tak ada sesi soal jawab, saya akur je lah, okey je. Saya tak ada masalah, saya ceramah je. Tapi tengah-tengah saya kuliah tu, TJK datang dan dia bisik, dia kata, Ustaz, ada jemaah tu dia nak tanya juga soalan. Macam mana Ustaz? Dia kata, dia nak tanya, kita bagi ruang lah. Ada dia mungkin dia datang nawaitu maji'a ilal masjid li as'ala soalan misalnya. Aku datang ke masjid ni semata-mata aku nak tanya soalan pada Ustaz ni. Mungkin. So kecewa lah dia kalau kita tak bagi dia soal. Dia kata tak apa, boleh je. Nanti masa sesi soal jawab kita bagilah dia ruang untuk bertanya. Jadi masa dia beri ruang tu memang dia tanya. Dia kata, Ustaz, dia kata Allah wujud tanpa tempat, tiada dalil dari Quran dan hadis sahih. Nanti kita terangkan ya. Kalau setakat komen macam tu kita okey lagi. Dia kata tak ada dalil. Habis Allah wujud atas arasy tu, mana dalil kamu? Ni kamu sangkakan dalil lah. Ar-Rahman al-Shistawa ni lah kamu sangkakan dalil bahawa Allah wujud bertempat dan tempatnya atas arasy. Padahal dalil daripada Quran dan hadis itu disokong oleh ijma', sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah wujud tidak bertempat. Kalau kamu kata Allah wujud bertempat, soalannya tempatnya di mana? Kalau kamu jawab arasy, berarti kamu telah menempatkan Allah pada makhluk. Itu sepakat. Sebenarnya kamu pun kata akidah al-hulul tu batil. Al-hulul tu mana Allah ada pada makhluk. Itu al-hulul. Ada lagi satu akidah namanya ittihad. Dia selalu dikombinkan dua. Aqidatul hulul wal ittihad. Akidah yang mendakwa Allah itu berada pada makhluk atau bersatu dengan makhluk. Ittihad tu mana bersatu. Kedua akidah ni batil. Ya, bahkan akidah yang bawa kepada kufur. Mereka ni pun kata akidah tu batil. Tapi mereka tertutup hati bila didakwah dengan dakwah-dakwah songsang ni, dia tak perasan bahawa dia mengatakan Allah bertempat di atas arasy tu sudah termasuk dalam akidah al-hulul. Berarti Allah berada pada makhluk. Kalau lepas tu orang tu kata Allah berada dalam diri dia, macam mana? Ya, Allah masuk dalam diri dia. Apa masalah? Dia kata Allah Maha berkuasa.
Boleh ke kita terima macam tu? Jadi dia tak faham, Allah memang maha berkuasa. Sifat kudrah itu dia ada kaitan dengan perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Allah maha berkuasa, maka Allah boleh ciptakan anak Allah. Boleh ke? Allah maha berkuasa. Kalau Allah nak, Allah boleh je beranak. Ada Tuhan lain pula, anak Tuhan. Kata mustahil. Maka perkara mustahil tidak takluk dengan kudrah. Beradanya Allah dalam makhluk, pada makhluk, itu mustahil. Maka perkara mustahil tidak termasuk dalam perbincangan kudrah. Kudrah ini hanya perkara yang mungkinan. Jadi orang-orang ni dia terpedaya, terpesona, kononnya akidah yang betul adalah akidah Allah itu bertempat. Padahal telah dijema' ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah Ta'ala wujud tanpa tempat dan tanpa arah. Mereka selalu mengaji kitab akidah Tahawiyah. Sebab apa? Sebab akidah Tahawiyah itu disyarah oleh seorang tokoh mujassim. Jadi dia bagi syarah tu seolah-olahnya sesuai dengan mereka. Padahal matan akidah Tahawiyah itu jelas, mengatakan Allah wujud, tidak ada jihad, tidak ada tempat pada sesuatu. Dan mereka akui akidah Tahawiyah ini akidah salah. Memang Imam Abu Ja'far At-Tahawi termasuk ulama salah, hampir lebih kurang sezaman dengan Imam Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi. Mereka ni ulama-ulama yang menyambung akidah salah. Cuma mereka ada pengikut masing-masing. Imam Hasan Asy'ari ada murid dia, Imam Ja'far Tahawi ada murid dia, Imam Abu Mansur Maturidi ada murid dia. Tapi sepakat ini semuanya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia tanya, Ustaz, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Saya kata Allah istiwa, adakah saya jadi kafir? Jadi bila saya dengar soalan dia, saya terkejut. Saya kata terbalik tuan. Kalau tuan menafikan istiwa, yang tu yang tuan boleh jadi kafir. Kenapa pula tuan menetapkan istiwa tuan jadi kafir? Jadi rupanya dia keliru. Dia menyangkakan kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, menafikan istiwa. Al-Quran kata Ar-Rahman al-Istawa, kita kata tak ada istiwa. Dia sangka macam itu. Jadi soalan dia tanya, kalau dia kata istiwa tu ada, dia jadi kafir ke? Dia kata terbalik. Kalau tuan menafikan istiwa tu, yang tuan boleh jadi kafir. Kerana tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran hadis. Istiwa tu sabit dalam Quran hadis. Jadi isu yang dia sepatutnya faham adalah perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dan golongan mujassimah musyabbihah, termasuk golongan yang seumpamanya, itu zaman kita ni golongan Wahabi. Dia ada cenderung kepada fahaman tasbih dan tajsim ni, memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan cara makna yang zahir, yang bercanggah dengan ayat muhkamat, bukan pada menetapkan atau menafikan. Dia kena faham tu dulu. Kedua-dua Asy'ariyah dan Wahabi menetapkan istiwa. Asy'ariyah kata kena tetapkan istiwa, tak boleh nafikan. Wahabi pun kata kena tetapkan istiwa, tak boleh nafikan. Jadi setakat yang sepakat tu jangan kita keliru. Jangan kita sangka ada sebagian umat Islam kata tak ada istiwa, ada sebagian umat Islam kata ada istiwa. Itu salah besar. Semua umat Islam menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala. Soalan, habis istiwa yang kita tetapkan tu apa makna dia? Di situlah tempat perbezaan. Dalam memahami makna istiwa, kita ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan fahaman tanzih. Tanzih makna mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluk, mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan. Sementara golongan Wahabi ataupun mujassim ataupun musyabbih, mereka itu berpegang kepada fahaman yang membawa kepada tashbih. Tashbih maknanya menyerupakan Allah seperti makhluk juga. Ini jadi kafirlah Wahabi. Tidak, sebab yang jadi kafir ini kalau mujassim yang terang-terangan, memang dia kata ya Allah ada tangan macam kita, itu adalah mujassim yang bawa kepada kufur. Tapi kalau dia kata ya Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak serupa dengan tangan kita, tetap itu fahaman yang salah. Akan tetapi tidak membawa kepada kufur, kerana dia bukan satu tajsim yang soreh. Maknanya bukan secara terang-terangan membayangkan Allah itu berjisim, cuma dipahami sahaja daripada percakapan itu seolah-olah Allah itu berjisim. Tetap fahaman yang salah, fahaman yang kita kena tolak.
Jadi kita fokus pada istiwa dahulu. Baik. Jadi kita ambil yang sepakat antara Asy'ariyah Maturidiyah dan juga golongan Wahabi adalah istiwa itu adil. Yang namanya istiwa itu tak boleh dinafikan, itu sepakat. Berbeza apabila pergi kepada makna istiwa. Dan perbezaan ini sebenarnya kalau mereka betul ikut Quran hadis sebagaimana yang mereka dakwa, kan slogan Wahabi ini, kita berpegang pada Quran dan hadis mengikut manhaj salaf, at-tamassuku bil Qur'anil wal al-tamassuku bil kitab was sunnah ala manhaji salafil ummah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah mengikut manhaj golongan salaf. Itu yang jadikan slogan. Slogan tu bagus. Akan tetapi practically kita dapati mereka tak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Mereka tak ikut manhaj salaf pun dalam memahami Quran dan sunnah. Salaf mana yang memahami Ar-Rahman Ar-Rahim istawa, berarti Allah tu bertempat? Cuba kita tanya mereka, salaf mana? Kamu kata ikut Quran sunnah, ikut manhaj salaf. Salaf mana yang memahami bahawa Allah itu bertempat atas arasy berdasarkan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim istawa? Baik. Rujuk kepada ayat 7 surah Ali Imran. Ya, tuan-tuan yang ada aplikasi Al-Quran, lebih-lebih lagi yang ada sekali dengan tafsir dia, boleh buka tafsir Al-Qurtubi bagi ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kamu, kepada Nabi SAW, Al-Kitab, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Sebahagian daripada Al-Quran itu merupakan ayat yang muhkamat. Muhkamat maknanya ayat yang terang, jelas, pasti maksud dia, tidak dimansuhkan dan tidak ada keraguan. Itu muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itulah merupakan induk. Asalnya itu maknanya ibu, ya. Induk ataupun tonggak kepada Al-Quran. Itu yang jadi dasar dia. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat lain sifatnya mutasyabihat, iaitu ada kesamaran. Macam istiwa tadi lah, ada kesamaran. Daripada sudut bahasa, memang istawa boleh maknanya duduk, istawa boleh maknanya bertempat, istawa boleh bermakna menjaga, istawa juga boleh bermakna seimbang, ya. Sebab tu kita ada istilah khatul istiwa. Ya, khatul istiwa tu garis yang tengah dalam globe tu. Khatul istiwa tu garis tengah. Istiwa tu boleh maknanya seimbang. Istiwa juga boleh bermakna menggagahi. Istiwa juga boleh makna menjaga dan sebagainya. Jadi ada lebih kurang 15 makna bagi perkataan istawa. Bila satu-satu perkataan ada banyak makna, jangankan kata 15 makna, kalau ada 2 makna pun akan timbul persoalan mana satu yang dimaksudkan. Daripada 2 makna tu, mana satu yang dimaksudkan. Maka bila ada keraguan dari segi makna, tidak boleh dijadikan sandaran dalam akidah. Kerana akidah ni dia mesti dalil tu qat'i, yakin. Ini ayat Quran, takkan tak yakin pun Ustaz? Ya, kita yakin ini adalah ayat yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu kita yakin. Namanya qat'i subut. Pasti ini sabit daripada Nabi SAW. Tapi dari segi makna dia zanniyud dilalah. Dia mempunyai keraguan pada apakah makna yang dimaksudkan, dan keraguan dia keraguan yang sangat besar. Sebab itu diistilahkan mutasyabihat, ada kesamaran. Lalu dalam mendepani kesamaran ini, Allah ceritakan 2 jalan. Satu jalan orang yang sesat, satu lagi jalan orang yang berilmu. Jadi Wahabi ni dia tak sedar, dia dah berpengaruh dengan jalan orang yang sesat. Quran cerita. Cuba geng-geng Wahabi ni, Ahmad Al-Bab ke Ahmad apa yang tak nama ni, ni semua fake account lah ni. Cubalah datang cek kepada ayat Quran. Itu sepakat. Datangkan dalil ada hadiah ni, nak cerita lah ni. Jangan kau bangang pengkibah dalil tu Allah mawjud bila makan, itu baru dalil. Ya, Allah yang jelisu alal arsy pun tak ada dalil kalau kau nak direct macam itu. Kadang-kadang orang Wahabi ni dia bodoh. Dia fikir kalau dalil tu mesti sebiji macam tu. Apa dalil Allah wujud tak apa tempat? Innahu laisa lahu makan. Oh, macam tu baru dalil. Bukan begitu.
Dalil itu daripada kefahaman keseluruhan ayat-ayat yang qat'i. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu terkaya daripada alam. Mana Allah ni tidak ada kaitan dengan alam. Alam yang berhajat kepada Allah. Wujud alam ni pun dengan Allah yang wujudkan. Adapun Allah tidak berhajat kepada arash. Arash tu tak wujud. Masa Allah wujud, arash tak wujud. Bila Allah wujudkan, baru arash wujud. Tiba-tiba Allah nak bertempat di atas arash. Ini Ar-Rahman Al-Istawa. Quran juga kata wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana kamu berada. Habis kamu nak kata Allah bertempat di mana-mana. Macam tu. Allah ada dalam surau. Sebab aina ma kuntum. Di mana kamu berada. Nanti kamu masuk tandas, Allah ada dalam tandas. Macam tu ke kamu nak faham? Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, aku akan pergi kepada Tuhanku. Nanti Tuhan aku akan bagi petunjuk kepada aku. Dan Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Adakah berarti Tuhan berada di Palestin? Berdasarkan ayat tadi, aku pergi kepada Tuhanku. Kemudian Nabi Musa AS munajat dengan Allah Ta'ala di Tur Sina. Adakah kamu nak faham Allah berada di Tur Sina? Dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Adakah kamu nak faham kalau begitu 1/3 malam arash itu kosong? Sebab Allah dah berada di langit dunia. 1/3 malam tu sebenarnya setiap detik di tempat yang berbeza. Pada masa kita sedang duha sekarang ni, ada tempat di dunia sedang 1/3 malam. Itu yakin. Sebab waktu di dunia ni dia berubah-ubah. Mesti ada satu tempat di dunia ni sedang 1/3 malam. Tak mungkin satu detik tu tak ada tempat yang 1/3 malam. Kalau kamu faham zahir 1/3 malam Allah berada di langit dunia, so sebenarnya Allah tak arash ke Allah di langit dunia? Ini akidah, ini indikasi akidah yang batil. Dia akan jadi kontradiktori. Dia kata nak faham Quran hadis dengan makna zahir. Cuba kamu faham Quran dengan makna zahir semua sekali. Tapi wahwa ma'akum aina ma kuntum tu maksudnya ilmu Allah. Kamu boleh pula takwil. Kamu kata nak faham ayat mesti zahir. Wahwa dia. Kalau ilmu lah. Wa ilmuhu ma'akum aina ma kuntum. Tu kalau kamu nak dalil dengan kefahaman kamu tu mesti secara soreh begitu, rosak lah. Ya. Kamu kena faham Allah berada di mana-mana. Tak betul. Jadi bawa saja. Ni lagi parah. Bagaimana Ibrahim Nabi? Macam-macam yang datang kat TikTok ni. Habis lah, bukan Nabi ke? Nabi Ibrahim kan Nabi ke? Macam mana saya tak faham. Kamu semua celaka. Ni berat dah ni. Okay. 17 follower, 0 following. Zaman Nabi kan, Nabi Ibrahim Nabi ni rasanya elok blok je lah. Orang gila pun pandai buat akaun TikTok sebenarnya. Ada pula datang tanya Nabi Ibrahim kan Nabi. Ya. Setiap Rasul tu Nabi. Tak semesti setiap Nabi tu Rasul. Jadi Nabi Ibrahim tu Rasul. Dia diperintahkan menyampaikan dakwah. Jadi automatik dia Nabi. Sebab Nabi ni yang dapat wahyu. Cuma ada sebahagian yang dapat wahyu untuk diri sendiri. Itu Nabi saja, bukan Rasul. Tapi kalau dia Rasul, confirm dia Nabi. Baik, kembali. Nak kena kurang sikit jeling komen ni. Sakit jiwa dia tengok komen-komen macam-macam ni. Yang tadi tu kita faham lah. Dia nak kata Allah bertempat atas arash. Ini Nabi Ibrahim pun dia kata bukan Nabi, berat lah tu. Jadi Allah Ta'ala sendiri ceritakan, fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun mereka yang dalam hati-hati mereka itu ada zaid. Zaid ni maknanya bengkok, cenderung kepada sesat. Apa yang dia buat? Fayattabi'una ma tashabaha min. Dia akan ikut yang sama-sama lah tadi. Jadi istawa tu boleh disama-samanya macam Allah tu bertempat. Yang samanya macam Allah tu duduk, ya. Maka itu yang diikut.
Kenapa dia ikut yang itu? Ibtira al-fitnati, untuk mencari fitnah, polemik, pergaduhan. Wabtira at-ta'wili, dan dia nak juga letak satu makna. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat ni kecuali Allah. Baik. Kalau kita wakaf di situ, maknanya tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Itulah datangnya apa yang dipanggil tafwid. Tafwid ni diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa makna tafwid? Kita beriman dengan istiwa, tapi makna istiwa kita serah kepada Allah. Orang tanya apa makna istiwa? Wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa yang dimaksudkan. Ataupun setengah kitab tafsir seperti tafsir Al-Jalalain menyebutkan istiwa ad-yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Ada komen daripada saudara Ashraf Ismail, pegang manhaj tafwid memang jadi tashbih tajsim. Tak. Kalau tafwid dia tak jadi tashbih, dia tak jadi tajsim ya. Tafwid ni kita tak letak makna. Kita tahu ada yang namanya istiwa bagi Allah. Cuma apa makna istiwa, kita yakin maknanya makna yang layak dengan Allah. So apa yang tashbih? Tak ada. Tak ada tashbih, tak ada tajsim ya, dengan tafwid. Dan tafwid inilah yang dipegang oleh kebanyakan salaf. Ramai ulama-ulama salaf, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, mereka berpegang dengan tafwid. Tak payah bincang panjang. Kamu beriman dengan istiwa tu, tapi mana istiwa tak usah bincang tanya macam-macam, serah pada Allah. Sebab itu dicatatkan oleh Ustaz Mahathir di sini. Apabila ditanya kaifastawa, ada orang tu ditanya Allah istiwa tu macam mana. Jadi Imam Malik kata istawa kama wasafa nafsahu. Istiwa sebagaimana Allah tenangkanlah. Wala yuqalu anhu kaif, dan tak patut pula ditanya macam mana. Wa kaif anhu marfu', dan kaif itu terangkat bagi Allah Ta'ala. Maknanya tak ada yang dikatakan kaifiat istiwa itu terangkat. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahawa wal kaif ghairul ma'qul, al istiwa'u ma'lum. Istiwa tu sedia maklum, ada disebut dalam Quran. Dan makna dari segi bahasa pun sedia maklum. Wala yuqalu kaif, dan tak boleh dikatakan bagaimana. Wal kaifu ghairul ma'qul, kerana bagaimana bagi Allah tu satu perkara yang tak masuk akal. Kalau kita bagaimana orang tu duduk, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia makan, bagaimana dengan kita kita boleh bayangkan. Adapun bagaimana dengan Allah tu tidak masuk akal, bukan satu perkara yang boleh diterima oleh akal. Kerana kaif ini adalah sifat makhluk. Antara sifat makhluk adalah julus, duduk, istiqrar, menetap, bertempat. Itu sifat makhluk. Allah bukan makhluk. Maka Allah tidak terikat dengan apa yang dikatakan kaifiat bagi makhluk ini. Jadi yang pertama yang kita nak ambil sebagai poin, cara yang diterima oleh ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami istawa atau istiwa adalah tafwid. Siapa yang nak ikut yang sama-sama tu, Allah dah cerita. Nanti kita akan baca hadis pula. Tapi mereka ada perasan mereka lah pegang Quran hadis. Quran pun dah cerita mereka tu hati mereka bengkok. Dalam hadis juga, dalam athar juga menceritakan perkara yang sama. Kalau kita tak nak, kita ambil ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Serah pada Allah lah. Tak payah nak bincang banyak-banyak. Ada tak istiwa? Ada. Apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Pastilah makna itu layak dengan Allah. Selesai. Ya. Ataupun ada sebahagian ulama tidak wakaf pada kalimah Allah. Dia wakaf pada warasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu tafsiran daripada ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maknanya Allah tahu makna ayat mutasyabihat, dan orang-orang yang mendalam ilmunya juga tahu makna ayat mutasyabihat. Maka kalau ikut kefahaman ini, tafsiran ini,
diterima metod yang satu lagi namanya takwil. Ya, ahli sunnah wal jamaah sama ada tafwid, serah bulat-bulat, ataupun takwil. Okay, takwil apa makna di sini? Kerana takwil boleh makna tafsir. Contohnya dalam ayat sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu takwilnya, makna tiada yang tahu tafsirnya. Ya. Sama dalam doa Nabi SAW pada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah beliau ni faham dalam urusan agama dan ajarlah kepada beliau takwil. Takwil di situ maknanya tafsir. Ya. Boleh ya dapat dulu satu poin. Bila kita sebut takwil, takwil boleh makna tafsir. Bagi makna kepada ayat Quran tu takwil. Itu memang baik. Sebab itu Nabi doakan, ajarlah pada dia takwil. Kalau takwil tu tak baik, takkan Nabi doa kepada buruk kepada Sayyidina Umar bin Abbas. Nabi minta Allah ajar kepada Sayyidina bin Abbas takwil, makna tafsir. Tapi yang kita maksudkan takwil di sini, dia ada makna yang lebih khusus. Dia satu branch daripada branch tafsir. Tafsir itu luas. Salah satu cara tafsir adalah takwil dengan makna khusus. Apa dia takwil dengan makna khusus? Saya sebut dalam bahasa Arab dahulu, nanti saya terjemahkan, iaitu sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabadiri ila zihnin ila ma'nan akhar lidalilin yaqtadi hadas sarf. Okay. Saya sebut dalam bahasa Melayu, takwil dengan makna yang khusus adalah mengalihkan. Tu keyword dia, mengalihkan sesuatu lafaz. Alih apa? Dari makna yang zahir. Ya, takwil dengan makna khusus adalah mengalihkan suatu lafaz dari makna yang zahir, yang mana makna tu segera datang dalam fikiran. Bila sebut perkataan tu, itu makna yang datang dulu, tapi kita alih daripada makna tu kepada makna lain. Kenapa dialih kepada makna lain? Kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Kalau takwil tanpa dalil tak boleh. Itu namanya abasun, bermain-main. Ya, dia alih kot sana, alih kot sini, macam yang dibuat oleh golongan Syiah misalnya. Syiah banyak takwil ayat Quran tanpa ada dalil. Itu namanya abas, bermain-main, tak boleh. Takwil hanya boleh, bahkan wajib, bila ada dalil yang menunjukkan kena takwil. Contoh macam tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, Allah Ta'ala berserta dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Jadi bila kata Allah berada di mana sahaja, itu menunjukkan bukan zat Allah. Mustahil zat Allah berada di mana sahaja, dalam makhluk dia, dalam tempat-tempat kotor, mustahil. Maka nak tak nak kita kena alih. Huwa di situ berarti ilmunya. Di mana saja kita berada, Allah tahu. Ataupun kudrahnya pun boleh. Di mana saja kita berada, kita tak keluar daripada kekuasaan Allah. Kenapa kamu alih? Huwa kan makna dia. Sebab dalam konteks itu menunjukkan makna zahir itu terbatas. Sama misalnya ayat Quran, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Apa makna zahir yang cepat datang dalam otak bila sebut lupa? You tak ingat. Bila disembah kepada makhluk, okey, nasullaha, mereka lupa akan Allah, okey, kita boleh terima. Makhluk lupa Allah, ya. Fanasiyahum, lalu Allah lupa akan mereka. Boleh tak kita terima Allah lupa? Mustahil. Maka makna yang zahir lupa tu kita tak ambil. Kerana bila dinisbahkan kepada Allah, automatik itu menjadi dalil makna zahir itu tertolak. Apa makna lupa? Ai lam yubali bihim, Allah tak peduli pada mereka. Fa yu'azzibuhum, lalu Allah azab mereka. Tak dapat rahmat lah. Itu maksud Allah lupa. Tak bolehlah kita makna macam kita. Kita memang lupa sungguh. Saya semalam, hari Ahad yang kelima, saya buat kuliah duha ganti. Saya sebenarnya kuliah duha tu hari Ahad keempat, tapi ada urusan apa, saya minta kepada kawan-kawan. Oh, saya ada kat luar negara kot masa tu, saya kata minta tambah lah. Ahad kelima, kita buat Ahad kelima, kuliah duha 9.30. Saya lupa.
Pukul 10 lebih kawan mesej, "Ustaz jadi ke kuliah?" Astagfirullah, aku lupa. Saya lupa kata minta maaf, tapi kalau nak buat bolehlah 10.30 kita start. Dia kata boleh Ustaz, 10.30 pun tak apa. Kita lupa. Apa Tuhan macam itu juga? Allah cipta makhluk, kata Allah lupa makhluk dia. Kan mustahil. Maka bila ada penisbahan kepada Allah sesuatu yang mustahil dipahami dengan makna yang zahir, maka makna zahir itu automatik tertolak. Lalu dipahami dengan makna yang layak. Allah tidak bagi rahmat, itu boleh. Sebab Allah bagi rahmat pada siapa yang Allah kehendaki. Contoh lagi, yang ini Allah sendiri takwil. Maritu ya abdi ataupun ya abda Adam, maritu falam ta'udni. Wahai hambaku ataupun wahai anak Adam, aku sakit, kamu tak datang ziarah aku. Itu macam mana nak faham? Oh, kita kena pegang Quran hadis Ustaz. Maka kita kena kata Allah pun sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah. Kamu ni sihat ke dah? Ada ke sakit yang layak dengan Allah Ta'ala? Sakit kan makna zahirnya itu tak sihat. Boleh ke nisbah pada Allah Ta'ala benda-benda macam itu? Allah tak sihat, Allah sakit, Allah lupa, kan tak boleh. Tapi Alhamdulillah dalam hadis tu Allah sendiri takwil. Allah terangkan kepada hambanya, maksud marid itu adalah maridu abdi fulan, hamba aku si fulan sakit, kamu tak ziarah dia, kenapa? Kalau kamu ziarah dia, nescaya kamu akan dapati aku berada di sisinya. Itu kena takwil lagi. Kalau kamu nak faham zahir, berarti Allah berada di rumah sakit atau di tempat rumah sakit. Sebab dalam hadis sebut macam tu. Kalau kamu ziarah dia, nescaya kamu akan dapati aku berada di sisinya. Tapi dalam hadis itu tak boleh difahami dengan makna zahir. Berarti kalau kamu ziarah orang sakit, kamu akan dapati rahmat aku hampir kepada orang yang sakit dan orang yang menzahir orang sakit. Itu juga mari itu Allah sendiri takwil. Allah alih daripada makna zahir iaitu sakit kepada makna hamba aku sakit. Mari itu zahirnya makna aku, yakni Allah sakit. Tapi Allah takwil dalam hadis kursi, Allah bagi tahu maridu abdi fulan, sakit hamba aku si fulan tu, kamu tak ziarah dia. Kenapa nisbah pada Allah? Itu dita'zimus sya'ni, untuk mengagungkan. Sebab itu yang mungkin kawan kita tersalah, sebab dia kata nisbah kepada Allah, min ruhi, daripada ruh aku. Maka ruh tu bukan makhluk. Bukan. Kalau macam tu, ya, kalau baiti, rumah aku, Kaabah tu kan Baitullah. Apa Kaabah bukan makhluk? Sebab nisbah pada Allah? Bukan. Pertama, nisbah pada Allah bukan berarti Kaabah tu sebahagian daripada Allah. Bukan. Kaabah tu makhluk. Kaabah pernah runtuh, dibina balik. Apa pula Allah macam itu? Jadi nisbah Kaabah kepada Allah tu ditashrif, untuk memuliakan. Ya, bukan untuk mengatakan Kaabah tu sebahagian daripada Allah ataupun Allah duduk dalam Kaabah. Bait itu tempat tinggal. Batayabi itu bermalam. Bait tempat bermalam. Baitullah mana Allah bermalam dalam Kaabah. Boleh ke faham macam itu? Tidak. Dinisbahkan Kaabah itu sebagai Baitullah bukan berarti Kaabah itu sebahagian dari Allah ataupun Allah duduk dalam Kaabah, bukan. Tetapi untuk memuliakan Kaabah itu. Maknanya walaupun Kaabah itu batu, tapi ada kemuliaan sebagai tempat kita tawaf, tempat kita menjadikan sebagai kiblat. Bukan kita sembah Kaabah. Jangan ingat bila kita rokok, sujud menghadap Kaabah berarti kita menyembah Kaabah. Tidak. InsyaAllah orang Islam semua faham Kaabah bukan Tuhan. Yang kamu beri tawaf sebab Allah suruh. Tuhan yang suruh kita tawaf di kelai Kaabah. Kita tawaf, bukan sebab Kaabah itu Tuhan. Jadi tak boleh semua benda kita nak faham secara zahir. Ada perkataan-perkataan yang ada dalil menunjukkan tidak boleh difahami secara zahir, lalu dialih kepada makna yang lain. Itulah maknanya takwil. Jadi secara ringkas, ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan istiwa mengambil dua pendekatan. Istiwa memang kena terima. Apa makna? Pertama, pendekatan tauhid. Tak payah bincang makna, serah pada Allah. Yakinlah makna yang layak dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, takwil.
Kita tolak makna yang tak layak, mengatakan Allah bertempat atas arasy, mengatakan Allah menetap atas arasy, itu kita tolak. Dan kita terima makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Apakah makna istawa yang tidak bercanggah dengan akidah? Antaranya hafizah, menjaga. Betul tak Allah jaga arasy? Ke arasy yang jaga Allah? Allah yang jaga segala-galanya. Maka memahami istawa dengan makna menjaga diterima, sebab tak bercanggah dengan akidah. Apa lagi makna istawa? Qahara, menggagahi. Makna arasy ni macam mana pun kena patuh kepada kehendak Allah. Betul atau tidak? Jelas, semua makhluk kena patuh kepada kehendak Allah. Jadi memahami dengan makna qahara diterima. Dengan makna menguasai pun kita terima. Walaupun orang kata, oh ini memahami istawa dengan makna menguasai ini adalah kefahaman Mu'tazilah. Kita kena ingat ya, kita ahli sunnah wal jamaah menolak Mu'tazilah pada kebatilan mereka. Mereka kata Al-Quran itu makhluk, itu kita tolak. Mereka kata Allah tidak boleh dilihat di hari kiamat, itu kita tolak, sebab itu batil. Tapi kalau setakat mereka mengatakan Allah menguasai arasy, tak ada masalah, sebab memang Allah menguasai arasy. Kadang-kadang geng-geng Wahabi ni kata, oh itu Mu'tazilah yang kata macam tu. Walaupun Mu'tazilah yang kata, kalau kata-kata mereka tak bercanggah dengan Quran Sunnah, tak bercanggah dengan akidah yang sebenar, kita tak tolak. Kita tolak sebab mereka mengatakan benda yang batil. So yang batil tu kita tolak. Cuba lihat di sini, di muka surat 127. Pensyarah Qamus, iaitu Al-Imam Abdul Qasim Al-Asfahani, berkata dalam kitab Mufradatul Quran. Jadi kita nak faham Quran ni, nak tak nak kena faham bahasa Arab. Nak faham bahasa Arab ni kena ikut kaedah bahasa Arab. Jadi diterangkan, innal istiwa'a idza uddiya bi'ala kana ma'nahu al-istila. Adapun kalimah istawa apabila di uddiya ni maksudnya dita'addikan, apa nak terjemah ya? Kalau nak kira dilampaukan, dijadikan perbuatan yang melampau menggunakan perkataan ala, istawa ala, ya, maka adalah maknanya itu menguasai. Jadi makna menguasai ini kalaupun dipegang oleh golongan Mu'tazilah, akan tetapi oleh kerana maknanya itu tidak bercanggah dengan akidah yang sebenar, maka tidak ditolak. Diharap oleh Allah dengan mata tu ustaz, yalah, kan itu sabit dalam hadis. Cuma tak payahlah nak tanya lihat macam mana. Yang hadis cerita di akhirat, dalam Quran bercerita di akhirat kita lihat Allah. Ya. Lihat dengan mata, ya. Macam mana lihat dengan mata pula? Berarti Allah bertempatlah dalam macam itu. Tidak. Jangan kita itu mentalazumkan benda yang makhluk kepada Allah Ta'ala. Makhluk ni kalau kita tak lihat pun dia bertempat. Kita lihat tak udara? Udara bertempat tak? Bertempat. Sebab dia makhluk. Kita lihat tak mikroorganism? Tak boleh lihat. Mungkin atas meja ni ada mikroorganism, tapi mata kita tak mampu lihat. Walaupun tak boleh lihat, tetap ia bertempat. Tak kira dulu kita pakai mask lah apa semua tu kan, masa PKP tu, sebab kita percaya dalam udara kita, persekitaran kita ni mungkin ada virus COVID-19. Maka bila kita pakai mask tu nak mencegah jangkitan, padahal kita tak nampak. Macam mana kamu tahu? Sebab dia makhluk. Walaupun tak nampak, yang namanya makhluk, dia bertempat. Jadi dia bukan talazum. Nampak berarti bertempat, bertempat berarti nampak. Bukan. Ada benda yang wujud tapi kita tak nampak, berarti kita tak mampu nampak. Malaikat, adakah malaikat boleh dilihat atau tidak? Malaikat wujud tak? Wujud. Adakah malaikat boleh dilihat? Boleh. Cuma kita tak mampu lihat. Nabi mampu lihat. Nabi lihat malaikat. Ada kalanya dalam bentuk menyerupai manusia, ada kalanya dalam bentuk asal. Bukan malaikat tak boleh dilihat. Secara teori akalnya, setiap yang wujud boleh dilihat, sebab dia wujud. Cuma mampu lihat ke tidak? Jadi kalau Allah kurniakan mampu. Jadi Allah kurniakan kemampuan melihat Allah di hari akhirat. Tapi kita tak perlu dibincangkan kaifiat dia.
Itulah kaifiat, tapi tak disamakan dengan kaifiat yang difahami oleh makhluk. Kaifiat kita bukan kaifiat Allah. Jangan keliru. Macam mana kita melihat Allah, kita tak tahu. Cuma kita tahu di hari akhirat Allah bagi kita kemampuan untuk melihat Allah. Itu kaifiat kita, bukan kaifiat Allah. Baik. Jadi makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah diterima. Imam Al-Qushairi mengatakan ia bermakna hafizah, memelihara, dan juga bermakna qahara, menunduk dan menguasai, dan dengan makna abqa, yakni menetap dan mengekalkan. Jadi Allah yang menetapkan dan mengekalkan arasy. Jadi semua tak bercanggah dengan akidah. Mengatakan Allah menjaga arasy, tak ada orang Islam yang tolak. Mengatakan arasy itu tergagahi dengan kehendak dan takdir Allah, maka tidak bercanggah dengan akidah. Mengatakan Allah yang mengekalkan arasy. Kita ni pun masih ada atas dunia ni dengan kehendak Allah. Kalau Allah tak, sekelip mata kita dah tak ada atas dunia ni. Sebagaimana berlaku kepada setengah orang yang zalim zaman dahulu, ya, Allah hilangkan daripada muka bumi ni, tenggelam terus dalam bumi. Boleh. Maka ini semua makna yang tidak bercanggah dengan akidah, yang diterima oleh orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Jadi secara kesimpulan, dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, wa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi Sayyidina Syah berkata, Nabi SAW membaca ayat 7 daripada surah Ali Imran tadi. Kemudian Sayyidina Syah berkata, qala Rasulullah SAW, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fahdharu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di Putrajaya baru ni selesai majlis samak hadis sahih Muslim. Alhamdulillah, ini antara aktiviti yang baguslah yang dianjurkan oleh kerajaan hari ini. Ada buat majlis-majlis samak, jemput ulama-ulama, lalu dibacakan hadis-hadis. Dulu dah selesai Sahih Bukhari, baru ni selesai Sahih Muslim. Yang bagus kita kena sokong lah. Jangan mentang-mentang tak suka satu benda yang bagus pun kita kata tak bagus. Buat majlis-majlis macam ni bagus. Ada keberkatan. Walaupun kita tak syarah hadis tu, nak syarah berapa ribu, ya itu pun 19 bulan sampai 28. Berapa hari baca je. Baca pun laju, saya kata masya-Allah, hebat yang baca tu hebat ya. Laju baca, ya. 900 hadis sehari baca. Ada keberkatan sebab kita menyebutkan kembali kalam Nabi, perbuatan Nabi, kisah pasal Nabi, itu ada keberkatan. Jadi antara hadis sahih Muslim adalah Nabi SAW sendiri setelah membaca ayat 7 surah Ali Imran, Nabi menyebut, apabila kamu melihat golongan yang suka mengikut yang sama-sama daripada ayat-ayat mutasyabihat itu, maka itulah golongan yang Allah sebut mereka tu. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, itulah yang golongan yang Allah sebut. Fahzaruhum, hendaklah kamu jauhi golongan itu. Jadi golongan Wahabi ni kita kena jauhi. Sebab dia bermain dengan ayat ni. Dia ikut yang sama-sama, yang membawakan sepertinya Allah tu satu jisim, walaupun dia tak kata. Kalau dia memang kata secara soreh, itu beratlah. Dia tak kata, tapi dia kata, Allah kena, tak boleh Allah tu tak bertempat. Habis Allah bertempat. Mana arah? Apa macam tu? Fahzaru. Nabi kata jauhi orang macam tu. Sebab itulah yang Allah sebut dah dalam Quran, orang yang hati dia bengkok. Kemudian diriwayatkan daripada Abi Ghalib, katanya aku berjalan dengan Abu Umamah dalam keadaan beliau menunggang skaldai kepunyaan beliau. Kemudian sampailah ke tangga Masjid Dimashq.
Lalu kami melihat ada beberapa kepala manusia yang telah dipotong, ditegakkan di atas tiang. Lalu Abu Umamah bertanya, ini kepala apa pula macam ni? Kepala orang diletak di tiang-tiang. Lalu dijawab, ini adalah kepala golongan Khawarij yang dibawa daripada Iraq. Lalu Abu Umamah berkata, kilabun nar, kilabun nar, syarab qutla tahta zillis sama, tuba liman qatalahum wa qatalu, yaqulu duha salasan summa baka. Jadi Sayyidina Abu Umamah ni antara sahabat Nabi yang Nabi ada cerita tentang kisah-kisah yang akan berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Perkara-perkara sebagainya itu perkara-perkara yang buruk yang akan berlaku. Lalu apabila dijawab ini adalah kepala golongan Khawarij yang dibawa dari Iraq, maka Sayyidina Abu Umamah berkata, ini adalah anjing-anjing neraka. Ini adalah anjing-anjing neraka. Ini adalah anjing-anjing neraka. 3 kali. Inilah seburuk-buruk orang yang dibunuh di atas bayangan langit. Bertuahlah bagi mereka yang membunuh golongan Khawarij ini, ataupun golongan Khawarij membunuh mereka. Beliau menyebut ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menangis. Lalu aku bertanya, ma yubki kaya Abu Umamah, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Umamah? Lalu beliau berkata, innahum kanu min ahli Islam fakharaju minhu. Jadi yang saya menangis itu sebab mereka ni dulu dia orang Islam, dia orang yang dah masuk Islam, tapi lepas tu mereka keluar daripadanya. Khawarij ni daripada perkataan kharaja, keluar, tak patuh lagi pada pemerintah Islam. Mereka merasakan mereka saja yang betul, mereka saja yang Islam, mereka mengkafirkan para sahabat. Summa qara'a, lalu Sayyidina Abu Umamah membaca ayat Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat ila akhiril ayat. Lalu dibacalah riwayat hadis ni sampailah beliau menyebutkan riwayat daripada Nabi SAW bahawa dia bersabda yang bermaksud Bani Israel telah berpecah kepada 71 pecahan, satu dalam syurga dan keseluruhan yang lain dalam neraka. Dan kamu, yakni umat Nabi SAW, umat Islam, akan tambah ke atas mereka umat ini satu persatu. Satu maknanya 71 jadi 72. Ada riwayat mengatakan 73. Wahidatun fil jannati wasairuhum finnar. Satu daripada 72 atau 73 pecahan itu akan masuk ke dalam syurga, yang lainnya akan masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati ya. Kita ada ayat yang muhkamat, yang jelas terang, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apa pun yang sama seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu yang sama macam Allah Ta'ala, satu apa pun tak ada. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu terkaya, tidak perlu kepada alam dan sebagainya. Yang dah jelas itu kita peganglah. Hunna umul kitab. Jangan pula kita jadi fa'ammal lazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah taala berkata, radhiyallahu taala anhu berkata, innallaha khalaqal arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhizhu makanan li zatihi. Sesungguhnya Allah Taala telah menciptakan arasy untuk menzahirkan kekuasaannya dan bukan untuk mengambil arasy itu sebagai tempat bagi zatnya. Mungkin ada sebahagian mereka mempertikaikan riwayat ini, tapi makna daripada riwayat ini sepatutnya disepakati ya, kerana Allah tidak menjadikan makhluk sebagai tempat. Baik. Boleh lagi ke? Tak boleh dah. Tak boleh dah, kita berhenti lah. Sebab tajuk ni agak berat ya.
Ayat mutasyabihat ni sepatutnya tak perlu kita bincangkan panjang, ya, untuk masyarakat awam memadai kita beriman bahawa ada ayat itu dan kita yakin bahawa makna itu makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Next insya-Allah kita sambung, iaitu bagaimanakah ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan makna istiwa. Ya, masih ada kaitan dah, masih dalam tajuk yang sama. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila 'izzati ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.